Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا. طيب اليوم سندرس الدرس الثالث رحلة العمل. Okay, hari ini kita akan belajar bab yang ketiga, rihlah al-amal, lawatan kerja ataupun work trip, business trip. طيب نبدأ بالحوار الأول في مكتب وكالة السفر. Okay. الحوار الأول في مكتب وكالة السفر di pejabat وكالة السفر agensi pelancongan. Okay. So الحوار الأول الحوار بين أحمد والموظفة. So sebelum ni kita dah belajar الموظف. So sekarang jantinanya bertukar menjadi muannas الموظفة. Okay, so kita nak tengok hiwar dia dan maksudlah satu persatu. Assalamualaikum. Urid an ahjuz tazkirah at-ta'irah. Indi amal fi Qatar. Okay. Urid an ahjuz. Saya nak tempah. Tazkirah boleh cari dalam bahagian mufradat maksudnya. At-ta'irah kapal terbang. Indi amal fi Qatar. Saya ada kerja di Qatar. So indi untuk menunjukkan maksud saya ada. Waalaikumsalam. Tab'an. Mata tufaddil as-safar? Okay, tab'an. Of course. Mata tufaddil as-safar? Bila awak prefer as-safar? Yang ni pun sama, boleh cari dalam bahagian mufradat maksudnya. So Ahmad pun balas. Ufaddil as-safar yaumul ithnain al-qadim. So samalah as-safar, kita dah jumpa di bahagian atas. Boleh cari maksudnya. Ufaddil, saya prefer as-safar yaumul ithnain al-qadim. Hari Isnin yang akan datang. Okay. So dia berubah daripada dalam soalan tufaddil, awak prefer ataupun awak suka. So dalam jawapan dia berubah kepada saya, ufaddil. Yang ni kita akan tengoklah dalam perincian dalam bab 3 nanti. Kenapa dia berubah. Okay, seterusnya. Hal tufaddil ad-darajah al-iqtisadiyah am ad-darajah al-ula? Okay, adakah awak suka ad-darajah al-iqtisadiyah pun sama, boleh cari dalam bahagian mufradat maksudnya apa. So yang saya highlight warna kuning ni semua boleh refer dalam bahagian mufradat. Am ad-darajah al-ula? Okay, adakah awak mahu ataupun adakah awak suka ad-darajah al-iqtisadiyah ataupun ad-darajah al-ula, kelas pertama. Ufaddil ad-darajah al-ula. So kita dah jumpalah dekat atas. Ufaddil dah jumpa, ad-darajah al-ula pun dah jumpa tadi, kelas pertama. Syukran. Okay, kemudian al-muwazzafah dia sambung. Hal turid an tajlis bijiwar an-nafidah ya sayyidi? Adakah awak mahu duduk bijiwar an-nafidah, cari dalam bahagian mufradat. Ya sayyidi, encik. Mak berreply, la uridul maq'ad bijani al-mamar idza yumkin dhalik. Tak, saya mahu seat sebelah lorong. Kan kita ada seat tingkap dengan seat sebelah lorong tu kan. So dia nak yang seat sebelah lorong. Idza yumkin dhalik, kalau boleh. So muwazzafah berreply, hasanan, okay. Hal ladaika amti'ah litasjil? Pun sama macam tadilah, amti'ah boleh cari maksud dalam bahagian mufradat. Okay, hal ladaika, adakah awak ada amti'ah litasjil? Amti'ah untuk check in. Naam, ladayya amti'ah. Ya, saya ada amti'ah. Ma waznul amti'ah al-masmuh bih? Okay, berapa berat, waznu berat. Berapa berat amti'ah al-masmuh bih yang dibenarkan? Berapa berat amti'ah yang dibenarkan? So muwazzafah berreply, 3 kilograman likulli syakhsin ya sayyidi. 30 kilogram untuk setiap orang. Likulli syakhsin ya sayyidi. So Ahmad pembalas, hasanan sa'altazim bil waznil masmuh. Okay, saya akan mematuhi berat yang dibenarkan. Sa'ursil at-tadhkirah abra al-barid al-elektroni. Wa atamanna laka rihlah sa'idah. Okay, sa'ursil at-tadhkirah. Saya akan hantar tadhkirah. Boleh refer dalam ayat pertama kita jumpa tadi. Ada perkataan tadhkirah. Okay, saya akan hantar tadhkirah abra al-barid al-elektroni, melalui email.
Wa atamanna laka rihlah sa'idah. Dan saya harapkan untuk awak rihlah sa'idah, perjalanan yang menggembirakan. Syukran jazilan ala musa'adati. Okay, syukran jazilan di atas pertolongan kamu. Okey, so itu sahaja untuk hiwar kali ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah.